guys, itu Baru News Malaysia Plus, sambungan daripada Baru News Malaysia. So, kita akan fokus tentang Salah, legend Liverpool, Salah, ya. Jadi berita ni kita mendapati bahawa Olis calon utama ganti Salah. Ini daripada berita harian online. Liverpool dijangka mengharungi jendela perbedanan musim panas dengan misi besar mencari pengganti Mohamed Salah. Kesulan jangkaan pembagian bintang itu pada akhir musim ini, ya. Jadi pengurus kelab ini meminat untuk mendapat servis ini. Jadi pengurus kelab ini menilai beberapa pemain sayap sebab boleh yang mampu mengubah wajah serangan pasukan di bawah kendalian Arne Slot, ya. Dengan prestasi tidak konsisten daripada pemain sayap sedia ada, Liverpool memberi keutamaan kepada pemain yang boleh beraksi di kedua-dua bahagian sayap selain menyumbang gol dan kreativiti secara konsisten. Antara calon yang dilihat iaitu Michael Olis dari Bayern Munich. Pemain itu dilihat sebagai pengganti langsung Salah. Namun kos pindahan dijangka tinggi manakala kontraknya masih panjang sehingga 2029. Jadi Liverpool nak beli dia untuk next season, tapi kontrak dia dengan Bayern berjalan sehingga tahun 2029. Okay. Selain itu, Anthony Gordon dari Newcastle United mendapat pandangan dan ada di radar Liverpool. Walaupun statistik domestiknya sederhana musim ini, beliau menyelah di pentas Liga dari Eropah. Jadi mereka pun nak aim untuk Anthony Gordon ini. Liverpool juga mempertimbangkan pemain muda berteknik tinggi seperti Jan Domande dari RB Leipzig dengan mencatat 10 gol dalam 5 assist dalam aksi Bundesliga. Nilainya dilaporkan mencecah dalam 2 juta pound sterling, iaitu konvert Malaysia itu RM 456.75 juta pemain ini, guys, ya. Ada lagi calon iaitu Johan Bakayoko, ya. Nico Williams antaranya lah, ya. Tapi Johan Bakayoko ni, ya, juga bermain dengan Leipzig. Walaupun prestasinya musim terjejas akibat kecederaan, pemain berusia 22 tahun dilihat sebagai pelaburan jangka panjang untuk Liverpool. Daripada itu juga Nico Williams dari Atletico Bilbao menarik perhatian dalaman kelab Liverpool. Walaupun dia tidak minat meninggalkan Spanyol, laporan menyatakan bahawa peluang pindahan masih terbuka selain tawaran sesuai dikemukakan. Ini pencarian mengganti Salah bukan sekadar mengisi kosongan sayap kanan, tapi juga mengimbangi serangan pasukan, khususnya selepas prestasi tidak menentu di bahagian kiri. Usaha Liverpool mendapatkan pemain sayap berkualiti tinggi jangka jadi tumpuan utama baginya untuk perpindahan pada musim panas akan datang. Itulah dia pemain-pemain yang di-aim oleh Liverpool. Antaranya adalah pemain ini adalah seperti Michael Olise dari Bayern Munich. Kita ada contoh sebagai daripada Newcastle, Anthony Gordon. Kita ada daripada dua daripada RB Leipzig, iaitu Jan Diomande dan juga Johan Bakayoko. Satu lagi daripada Atletico Bilbao, Nico Williams. Semuanya usia muda, 20-an lah. Jadi itulah trend sepak sekarang ini, trend sepak sekarang ini, iaitu mencari player muda untuk jangka masa panjang. Kalau muda, paling muda pun 18 years old pun, itu pun planning yang terbaik lah untuk bola. Jadi tengoklah beritanya tentang apakah yang berlaku sebenarnya dengan Salah. Okay. Dia ada tandingnya Salah. Dia ada tandingannya Salah, guys. Okey, kita melihat lagi Salah ni, ya. Statistik Salah suka ditandingi, ya. London, Mohamed Salah boleh dianggap sebagai antara pemain terhebat di sejarah Liga Perdana Inggeris, ya. Bintang Liverpool itu mengesahkan akan meninggalkan Anfield pada penghujung musim ini selepas 9 tahun menyimpan legasi luar biasa, ya. Atas tempoh itu Salah memenangi hampir semua trofi utama termasuk 2
kejuaraan Liga Perdana Inggeris, Piala FA, 2 Piala Liga serta Liga Juara Eropah, mana beliau membawa Liverpool mengalahkan Tottenham selasa. Itu pada musim Liverpool menang untuk Premier League jugalah musim itu. Okay. Bintang masa itu menjuarai Piala Super UEFA, Piala Dunia Club dan juga perisai Community. Okay. Apa yang membezakan Salah adalah konsisten luar biasa dalam menghasilkan gol dan juga membantu jaringan gol juga assist lah. Sejak menyertai Liverpool pada tahun 2017, beliau menjadikan 199 gol dan 92 bantuan dalam 10 perlawanan Liga, menjadikan jumlah keseluruhan 291 sumbangan gol, rekod tinggi untuk seorang pemain bersama satu klub dalam Liga Perdana. Okay. Pejabat terdekat dalam tempoh sama adalah bekas pemain Tottenham Hotspur Son Heung-min yang mencatatkan 123 sumbangan gol, tertinggi tinggal jauh 108 di belakang Salah. Okay. Pemain lain seperti Kevin De Bruyne 50 gol, Bruno Fernandes 137 gol juga tidak mampu menyaingi angka berkenaan. Jadi ketika melalui Liga musim lalu, Salah mencatatkan 47 sumbangan gol, rekod tertinggi dalam musim 38 perlawanan. Jaringannya ketika menentang Brighton dan Hove Albion di Disember lalu turut meletakkan beliau mengatasi rekod Wayne Rooney daripada segi jumlah gol bersama satu klub. Dan keseluruhannya Salah mencatatkan 123 sumbangan gol dalam semua pertandingan, 125 gol dan 108 bantuan jaringan. Di antara beliau juga memegang rekod sumbangan gol terbanyak di satu stadium dengan 152 gol, menghadapi legend Arsenal Thierry Henry 151. Okay. Menurut data Opta sejarah sejak menyertai Liverpool, Salah turut mendahului dalam beberapa statistik utama termasuk peluang dicipta, goal chances, create chances 534, tries 1104, percubaan tepat 450 dan sentuhan dalam kotak touch on penalty 2217. Tetapi sebelah itu turut membolehkannya menangkis emas Liga Perdana sebanyak 4 kali, menyamai rekod Thierry Henry 4 kali Golden Boot. Okay. Selain meraih 3 anugerah pemain terbaik PFA. Liverpool dianggap membuat taburan bijak apabila mendapatkan Salah daripada AS Roma dengan nilai 36.9 juta pound, iaitu 193.3 juta hampir sedekad lalu, itu pada tahun 2011. Salah dijaga dari klub pro Liga Saudi musim panas ini dengan Al-Hilal dan Al-Ittihad antara pasukan yang pernah menunjuk minat terhadap beliau. Jadi Salah akan main di Liga Arab lah bersama dengan Cristiano Ronaldo, juga banyak juga pemain bekas Liga Premier League dia main di Liga Arab. Jadi itulah dia cerita dia berkenaan dengan Salah. Mengikut statistik untuk Salah tadi. Okey. Ini tentang Salah. Jadi apa ni sini? Destinasi Salah saya tanya ya. Jadi ejen kepada Muhammad Salah, Ramli Abbas Isa, menegaskan bahawa tiada sesiapa mengetahui destinasi seterusnya pemain itu selepas meninggalkan Liverpool pada hujung musim ini. Masa depan bintang Mesir itu kini menjadi perhatian susulan pengumuman mengejut. Beliau akan meninggalkan Anfield sebagai free agent. Free agent setahun sebelum kontraknya tamat. Banyak bersama Liverpool, Salah mencatatkan 2 gol dan penampilan kompetitif serius, meninggalkan impak besar dan tingkah serangan untuk Liverpool. Pemain usia 30 tahun ini turut menangi 8 trofi utama dan masih berpeluang menambahkan koleksi kejuaraan sekiranya Liverpool menang Piala FA dan juga juara Liga Eropah musim ini. Kalau dia menang lah ya, hopefully lah dia menang Premier League, dia menang Champions League ya. Tapi fokus utamanya di padang, Salah perlu membuat keputusan penting mengenai hal tuju kerjanya selepas Liverpool nanti ya. Banyak klub dia boleh pergi ke negara Arab, MLS, dan Major League Soccer pun berminat dengan dia ya, dan juga mungkin di negara Arab di Al-Ittihad ya, dan juga di MLS lah, dan juga mungkin berarti di Eropah. Guys, itulah. Terima kasih. Mo Salah, Liverpool, in a walk alone. Thank you.